Nak mula melabur dalam hartanah tapi rasa terlalu rumit? Jangan risau. Dalam video ini, saya akan kongsikan cara pintas untuk anda mula melabur dalam hartanah dengan mudah dan cepat. Tak perlu tunggu jadi kaya untuk mula. Cari rumah mampu milik atau gunakan pinjaman dengan margin tinggi supaya modal permulaan lebih rendah. Jika modal masih terhad, cuba skema rent to own (RTO) atau joint venture (JV) dengan rakan yang ada modal. Cara ini membolehkan anda melabur tanpa beban kewangan yang tinggi. Jangan beli sembarangan. Pilih lokasi yang ada demand tinggi, berdekatan dengan kemudahan seperti universiti, hospital atau kawasan industri untuk memastikan aliran tunai positif. Jadi, mulakan dengan bijak, guna modal kecil, cari strategi pintar dan pilih lokasi yang betul. Dengan cara ini, anda boleh melabur dalam hartanah lebih cepat dan berkesan. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.